Hai, nama saya Regina Narisa Philip. Saya nampak pula. Hai, nama saya Siti Nalisa Masafi binti Abdul Rahman. Saya Assalamualaikum. Nama saya Nur Izara Zadia binti Ismail. Saya Hai, nama saya Nur Dama Zahra Rejaban. Nama saya Allahu Akbar, Allahu takbir raya lah. Yeay, dah raya. Tahun ni aku kena dapat banyak duit raya. Tapi mari sini duit raya. tak. Aku kena beli barang apa yang aku nak. Allahu Akbar, Allahu Sama saya juga nak cepat Akbar. besar nanti kita pergi beraya ni. Baik, Mak. Yeay, dapat banyak duit raya tahun ni. Nisa, banyak tak dapat duit raya tahun ni? Alhamdulillah, banyak juga. Tapi mak saya selalu simpan duit raya saya. Kenapa? Kalau saya nak beli barang saya nak. Saya pun fikir macam tu. Mak, kalau Hanisa tanya sesuatu boleh? Boleh, kenapa tu? Kenapa Mak selalu simpan duit raya Hanisa? Mak simpan sebab Mak nak pastikan duit itu berguna untuk masa depan Hanisa seperti Hanisa sambung belajar. Oh, faham. Mak. Ya, kenapa? Ni Hanisa dapat tawaran sambung belajar. Alhamdulillah, Mak bangga dengan Hanisa. Tapi yuran pembayaran. Jangan risau, Mak simpan duit raya selama ini dalam tabung. Mak simpan kat mana? Mak simpan dalam tabung PSS PNI. Oh, terima kasih Mak. Hanisa baru faham kenapa Mak simpan duit raya Hanisa. Sama-sama. Ibu bapa lakukan bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk masa depan anak-anak. Duit raya bukan sekadar hadiah, tetapi boleh menjadi simpanan untuk impian yang lebih besar. Tahu tak kawan-kawan apa itu SSPNI? SSPNI ialah Tabung Simpanan Pendidikan di Malaysia. Ia dikenalikan oleh PTPTN. Ia membantu ibu bapa untuk menabung kos pembayaran pendidikan anak-anak. Hanya ilmu kan menjadi bekal.